Tapi uncle ada rasa seram-seram sikit lah. Tiba-tiba terasa tiba-tiba seram dia mau. Ya, uncle rasa Selalunya kan orang kalau sakit Saya tanya, kenapa nangis ni? Bagi tahu kenapa. Oh, nampak apa? Bagi tahu tak apa. Bagi tahu je saya, dia kata macam tu. Saya bagi tahu dia nak ikut saya. Sambil nangis. Aduh. Lepas tu terus tak betul cuak kot. Dia terus bangun, dia keluar. Saya dah rasa dia macam makin dekat. So dah rasa makin dekat, masa lagi makin panik kan. So panik. Saya macam aduh, macam mana ni. Last kali saya rasa dia makin dekat and dia hembus. Tak tahulah nafas ke apa, tapi bunyi nafas lah. Macam tu. Dekat tepi telinga. why happy? Apa kena-mengena Lagi happy? libur Sem, bang. Lagi apa? College cuti, libur Sem semester. Galang nak cuti apa benda. Galang dah tinggalkan Sam dah berapa Iya sih. bulan. Nggak, saya turut happy aja. Kenangan lah, kenangan. Jadi kalau ingat zaman dulu tuh. Kalau ingat zaman jadi apa? Nostalgic lah zaman-zaman dulu kita Dulu masih. sekolah ke? Sekolah. Tanya abang soalan tu. Tak, Abang? dulu sekolah. Iya dong. Mak kau ada tak? Aku boleh tanya tak? Gila, jangan dia tanya ijazahku nanti. Sampai sekarang masih di situ. Abang, sekolah. Sekolah Tapi semua ni- tak sampai Sam tu je lah. Sekolah darjah 1. Lebih lah. Darjah enam. Saya hantar lagi projek. Sini kami apa yang pendek-pendek. Abang sampai sekolah sampai darjah berapa? Ya itu rahsia lah. Nanti orang kalau tahu abang ni cerdik. Nampak bodoh lah. Tak, dia orang hantar abang jiran buat nuklear. Itu cerita dia. Anyway, kalau kalian zaman dulu ya, zaman sekolah, kalau lagi cuti gitu, apa sih aktivitinya? Kalau Cuti. kalau aku dulu biasanya kan aku kan hometownnya di Jakarta, tapi grow up di Bali. Jadi kalau liburan lagi raya gitu biasanya pulang ke Jakarta tuh sama satu family. Either pulang kampung. Mantap. Spend time with big family di sana, with cousins gitu. Kalau abang gimana? Macam abang mostly okay, dua stage. First stage abang my first 3 years of primary school abang di Singapura Pura. Singapura. Jadi kalau di Singapura tu abang balik ke Johor. Kadang-kadang lah. Yep. Kalau lepas tu pula abang akan bila abang dah sekolah kat Johor, cuti abang ke Singapura pula. Oke. Macam tu je lah. Ulang alik gitu ya. Tak jauh, bukan jauh pun. Jalan Johor. kaki. Jauh jalan kaki. Kalau Sasha? Black Cat? Sebab kalau cuti macam tu tak adalah sebab kita orang KL kan. Jadi kita lepak kat bandar je lah. Nggak, maksudnya nggak pergi zoo, lihat dia gitu, tengok dia gitu, nggak? Bawa pergi zoo nak tengok apa kat zoo? Tak ada. Dulu keluarga kita suka pergi memancing dekat tengah laut. So Wis, kita best banget pergi tu. pulau, naik boat, lepas tu mancing. Siapa pandai pancing lah? Pandai lah. Ui. Tapi nanti The kita whole family. Nanti kita pergi lah. nanti kita pergi yuk, nanti kelong gitu kan. Asik. Asik. Kelong tak? Nak? Selamba. Okay, jom. It's okay je. Tapi kalian nggak ada family yang ini apa yang lagi cuti sem gitu? Ada. Ya Allah. Kenapa? Betul lah. Aku punya cousin. Kelebutan nih. Kelebutan. 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 Aku punya cousin nak datang. Oh, kebetulan. Okay, baru teringat Ya tadi. Allah, dah dua episod nih. Lemau. Kelebutan. Cop. Betul. Lupalah. Apa nama Kenapa? dia? Siapa ada yang mau datang? Your family? Ada my cousin. Dia cuti Sam. Dia Asik. datang. Oh. Lupalah. Asik. Saya baik ingatkan. Ya Allah. Tata dia dekat bus stand mana-mana tah. Sekejap. Bahaya kalau malam ke siang-siang tu duduk kat tengah-tengah bus stand bandar mana-mana ke. Assalamualaikum. Hello. Salam. Awak kat mana? Ada je dekat area sini. Mari kang. Okey. Masuk. Okay. Nampak?
Perasan tak rumah kita ni macam Doraemon punya pintu? Wih, Kan? Kita balik lajunya. nampak macam Doraemon punya pintu, betul? Ini Kak Sejan ni. Ni, salam-salam. Khabar. Salam Uncle. Khabar. Nama awak ni siapa ni? Nama awak ni siapa? Kai. Kai. Ayah salam. Bagi dia batasan. Siapa namanya? sikit. Ana, ni ambil saya bagi awak bunga. Oh. Siapa namanya? Kai. Ah. Kai. Kai ni. Bukan dia- Kai ni. Kai je. Ah. So, Kai ni berjalan-jalan di Kuala Lumpur lah ni. Nak bercuti lah ni. Betul. Emang originalnya dari mana, Kai? Dari Pahang. Pahang. Oh. Pandai joget? Joget Pahang? Alamak, tak reti apa. Aduh. Dia orang Pahang. Apa ini? Apa ingat? Semua orang pada joget. Oh. Pandai cuci tanam durian? Kat Pahang banyak orang cuci tanam Makan dia durian. lah. Makan. Dia makan. Dia pandai. Gini. Orang tu. Dia pandai makan durian. Ingat makan tanah yang orang curi tu. Makan rasuah, you. Wow. So heavy. So heavy. So heavy the topic. Tapi uncle ada rasa seram-seram sikit lah. Tiba-tiba terasa. Tiba-tiba serang dia mau. Ya, uncle rasa Selalunya kan orang kalau sakit perut, lepas tu ujung tu kan dia rasa seram kan. Aku rasa dia. uncle Ingat, rasa tapi- meremang ni tiba-tiba. Ya, semalam I feel something lah. Waktu saya Kat rumah sendirian ni kita? kan, di sini, di bawah ni lagi main game. Kayak biasa kan, kamu tahu lah aktivitiku kan sebelum tidur pasti main PlayStation dulu, terus tiba-tiba kayak nggak tahu kayak I feel something gitu, kayak ada presence gitu di sekitaran sini gitu. Kelebutan. Wih, kebetulan. Lambat nih dia nih langsung. Kelebutan. Dia boleh rasa-rasa. Dia boleh apa? Dia boleh apa? Oh dia ini vertigo. Dia vertigo. Dia vertigo. Vertigo. Sekejap. Wih. Wow. Nampak? Dia boleh nampak? Dia boleh rasa-rasa. Kau boleh rasa, kau boleh nampak. Sabarlah. Kalau ia pun kenal dulu. Nama dah tahu. Kai. Umur berapa. Sekolah apa. Tanya dulu. Dia terus-terus nak tanya macam tu. Kau rasa dia lain macam lah. Jalan. Maksih meh Ramli. Rasa tanya dulu. Tanya berapa dulu, sekolah kat mana. Apa kos. Kau tak pandai lah kau ni. Sekolah kat mana? Saya sekarang student degree dekat UiTM Shah Alam. UiTM. Belajar apa? Statistik. Statistik. Zaman sekarang bang semuanya statistik bang. Nggak zaman abang dulu. Apa ini? Macam statistik nak menang tu berapa. Oh, maknanya kamu ni belajar untuk orang-orang yang kurang ada masalah kurang upaya lah. Kurang upaya apa tu? Alamak. Bukan, sekarang nih zamannya Ya, itu. punya kan. orang yang ni otistik. Itu spastik. Itu statistik. Bukan otistik. Bukan. Bukan. Lain. Tadi dia mau kita ini guest tuh dia maksudnya dia tuh autistik, dia jawab Dia sendiri. nak- dia buat autistik. sendiri, dia jawab sendiri. So, lain lah. Yang- It's okay, kid. Sebenarnya it's okay kalau you ada that kind of Yap. illness ke apa ke. Sekarang semuanya ada ubat dan semua orang lebih menerima Ya. apa-apa saja keadaan kecuali Okey. So, statistik ni belajar apa dia sebenarnya? dia apa nombor-nombor ke apa. Numbering ya. Numbering lah, banyak mengira, macam kita nak tengok probability satu-satu data tu. Macam Probability. Tapi analisis jangan- lah. Analisis data. Kai, jangan cakap perkataan English yang macam bombastic sangat. Oh, tu tak apa. Okey, kebarangkali. Very good. Kamu I know belajar- it's about analysis, you know. Kamu belajar tentang probability kan? Probability dia masih hidup kira-kira berapa persen? Alamak. Oh, kejap kena ambil kalkulator dulu lah. Wah, kalau dia kalau dia kan. Beribu sangat ke rumah aku ni? Bukan, dia kena pakai sempua. Sempua. Dulu sekolah ada belajar sempua? Ada dong. Bodohnya sekolah dia. Hey, I use the calculation inside my head. Okey, 20 kali 50, 20 darab 50 bagi 750 juta bilion.
Berapa? Dah. Berapa nak fikir sama sekarang, betul tak? Kamu pergi you never study, UiTM, you never study, kamu pergi belajar. You never study? Yelah, you never study Shah Alam, UiTM. University. 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 Bukan you never study. You never study, aku yang never study. Okay. Sebenarnya kita ni kan bertiga ni buat lawak untuk dia tu. Jadi kayak happy. Kita lagi dia happy kan? Sebab tu dia belajar autistik. Lepas tu kan, korang tahu Statistik. Okay, Azul. Banyak lagi yang lain. dia ni kan apa? Wataniahan. Betul. Apa? Kau tahu ke wataniah tu apa? Tak, selamat, congratulations. Itu tahniah. Bukan. Wah, tahniah. Macam mana? Bukan. No. That's naik. smart, right? Okay, explain. Dia ni, my housemate ni, dia bukan orang sini. Ya, ajarin dong. Dia orang luar. Wataniah tu dia askar simpanan. So kalau dekat Askar? Askar simpanan. Wow. So dekat universiti akan ada macam curriculum macam tu lah. So adalah unit uniform palapis. So kalau masuk palapis ni lepas dah Tutup habis mulut tu, Jap. Tutup dan mulut. ditauliahkan Dia akan dapat title lieutenant muda. Wah, dah dapat? Jadi pegawai. Belum lagi. Belum lagi, on the way ya? On the way. InsyaAllah dapat tu. InsyaAllah. Sekarang apa dia punya rank? Sekarang saya senior dan habis dah. Tinggal nak tauliah. And then after tauliah dapat title lieutenant muda tu. Wes, gila. Ni askar simpanan lah. Kan? Betul. Ya, tak boleh pakai. Siapa orang simpan Aku duit takut dia. dia. Aku takut dia pergi kat situ. Aku pun sama. simpan dulu. Aku takut dia pergi ke arah situ juga. Jangan bagi aku segar saja, aku nak tidur kan. Kau kejut aku. Tapi kan dia memang boleh nampak. Lepas tu dia masuk hutan bagai apa benda Iya lagi. kan. Tapi Okey, first kali macam ni aku tahu. apa? Kai. Ni serius lah. Cerita sini habis sini lah kan. Okey, Kat okey. rumah ni ada apa-apa? Oh, ini yang mesti ni. Aku tanya soalan ya. penting tau. Okey. Aku cakap kat rumah ni ada apa-apa? Betul? Dekat rumah ni waktu masuk sebab Kai jenis yang boleh rasa dari segi macam persekitaran je akan rasa macam semacam. Energi je lah. Energi macam tu. Okey. So dekat rumah ni macam dia macam rasa vibe lain sikit. Tapi macam tak kuat. Okey, aku tahu. masih normal. Aku Ada tahu. tapi tak kuat. Okey, aku tahu macam mana nak settlekan masalah kita. Get out. Keluar. Aku tak sangka sampai ke situ. Kejam dia. Bang, dia bagi ini saya cuma Dia smash. I bagi macam Dia tu. tos, saya smash. Okey. So memang ada tapi kecil punya ni lah vibe dia. Emang pernah nggak apa yang Kai akan rasa kalau masuk ke suatu tempat gitu tapi vibes-nya itu macam nggak oke gitu, apa yang Kai akan rasa pening kah, rasa macam Hidung kembang ini ke tiba-tiba kan. Dengan tanda-tanda dia lah. pening atau rasa macam dizzy. Tak, kalau Kai selalu rasa macam tak sedar hati. Dia rasa macam berat hati. Dia rasa macam, apa pasal dia rasa tak sedar Itu hati? intuition lah. Intuition lah kan. Tapi macam selalu tak dapat rasa benda tu. Macam kes Kai tak selalu sangat lah. Sebab Tapi once ada gitu ya. Betul. Dia unpredictable bang kalau kayak gitu-gitu tuh. Dia nggak bisa yang contoh nih kan. Nih correct me if I'm wrong ya, kayak misalkan kita expect kita ke satu tempat tuh, kita dari rumah misalkan kita mau ke contoh ke hutan gitu. Kita expect yang pasti ada something di sana tuh. And then once kita reach tempat tuh, kalau nggak ada apa-apa ya memang nggak ada apa-apa. Gitu loh. Abang jangan paksa bang, kalau memang nggak ada tuh, abang jangan bilang harus nggak bisa. Tidaklah. Tak Cuma, bisa, bang. okey contoh lah. Contoh. Sebagai Nggak diladenin. yang pergi training lah. Banyak kali tak ke masuk hutan? Banyak. Banyak lah. Okey. Apakah jika orang kata hutan ni adalah tempat yang banyak dihuni lah oleh makhluk-makhluk mistik ni? Yes, tapi compare to ocean number one. Okey, tak apa. Betul lah, itu agree. Kerajaan dia kononnya kan. Okey, but adakah semua kawasan hutan yang Kai masuk mesti ada? Tak Taklah, semua. Tak Okey, semua. dalam banyak-banyak experience yang dah pergi masuk hutan apa benda ni semua kan.
mana yang paling ingat sekali? Apa yang paling memberikan kesan Impact yang lah. you sampai sekarang you teringat-ingat, tempat tu tak boleh. Trauma Macam tu, gitu. macam traumatized sikit ke apa ke. Ada satu tu baru-baru ni lah. Waktu tu ada ni lah camp tahunan. Which is kita orang akan duduk selama 3 minggu lah. Macam sebelum ni kita orang pernah pergi dekat Dungun, dekat Puncak Alam. Tapi untuk tahun ni kita orang dekat Arau. Di mana itu? Perlis. Di RTM Arau. Perlis. Perlis. Perlis betul. Kedah ya? Perlis. Perlis. Okey, lepas tu untuk 3 minggu tu, minggu pertama kita orang akan duduk dekat UiTM dulu, buatlah preparation apa semua. And then 2 minggu kita orang memang akan totally duduk dekat luar. Which is first week tu kita orang akan duduk dekat area Ladang Getah. And then second week adalah dekat hutan tebal. Memang kita orang akan tidur dalam tu, tak keluar, kencing, berak semua kat dalam hutan Dalam tu. situ makan juga. Makan semua dalam tu, memang tak keluar. Tapi ada build tent gitu nggak? Apa? Buat tent gitu. Buat kemah. Ya, Kemah. kita orang ada buat kubu. Tak buat kemah, buat kubu. Kubu macam fort. Grave. Oh, kubu bukan fort. kubur. Bilang kubur. Takkanlah dia Manalah tahu. kubu. Okey. Kita lah bukan tak handsome, pekak. Buat duduk. Patut umur. Okey, lepas tu? So kita orang memang akan tidur dekat dalam kubu tu je. So kubu tu dia buat daripada apa? Daripada Pelepah. pokok-pokok ke? tak, tanah je. Memang just gali macam I don't kubu. get it. Boleh cari nggak sih? Dia betul abang cakap macam kubur. Macam kubur. Nampak? Betul lah. Ya, tapi bukan kubur, dia kubu. Ya betul, tapi macam kubur. Jadi samalah betul. Malay ni fortress. Fortress, tapi Fortress. ini buat daripada Tapi, simen. Ini buat daripada tanah lagi susah dong. Tak just macam kubu, betul-betul macam kubu. macam Macam tu tu. lah. Macam buat pergi lah. Macam Just tu. buat macam kubu, betul-betul boleh muat masuk tidur dalam tu. Kan betul lah abang Oh, cakap. itu yang biasa war-war tu. Dekat dalam tu. Guys, betul. korang tak sambung lagi. Dia kan askar. Askar dia kan askar. Dia orang tidur askar. Kalau hutan tu dia nak buat kemah-kemah kala-kala, nanti enemy nampak lah. Betul. Ya, betul. Dia 3 hari dalam situ. Tak yang kat situ pun. Apa entah. 3 hari dalam situ. Duduklah situ. Makan kat Bertiga situ. tapi muat 3 orang. Tak, berapa ramai orang sekali pergi? Satu kubu tu seorang je. So akan ada Nyaman pack. lah ya. Jarak antara Yelah. kubu dengan kubu jauh. Dia macam diikut by tugas-tugas kita orang. So ada yang 2 kubu. Kita orang patutnya buat banyak tapi sebabkan tempat tu ruang dia tak besar. Jadi kita orang kena buat 2 kubu je. Even ada 4 orang kat situ. So share je lah. Berpandai lah duduk situ. Tapi buat je 2 kubu. Tapi kalau kita dalam beg Yang ni yang kita, dekat dalam hutan tebal tu. Betul? kalau kita bawa macam sekarang kan, zaman sekarang kan udah canggih tuh, banyak tilam angin gitu. Kita boleh nggak? Tak boleh. Mana Memang ada tak askar boleh. ada. Memang habis lah. Kalau nak pergi pegang ke nak pergi holiday? Kan Kau nak pergi sekarang tuh hiking ke apa? Ini cerita pasal perang ni, askar ni. Mana nak bawa siapa tilam tahu. angin? Bang, kalau kita mau pergi war, kita harus cukup tidur satu. Berak cukup, makan cukup. Kalau nggak kan lemah bang. Jadi harus tidur harus nyaman, bawa katil, bawa. Kepada katil. kepada askar-askar yang berkhidmat untuk negara kita di luar sana, kita minta maaf ya, dia tak tahu. Maaf. Mungkin, maybe, we don't know. Oke lanjut. Okay, so Nanya juga. memang kalau macam nak berak, kencing kan kita orang memang akan buat tandas. Tandas pun gali. Oh itu tahu. Ah. Tahu. Sebab kalau hiking pun kayak gitu juga kan. Dalam kalau nak pergi perang, bawa jamban sekali lah. Tak kan? Lepas tu yang dekat dalam hutan tebal tu berapa lama? Hutan tebal tu dalam 5 hari ke 4 hari macam tu lah. Kita 5 hari. So dalam satu, apa nak panggil tu, satu squad. Kita orang Squadron. satu squad, betul? Satu squad tu ada berapa ramai? Kita orang macam ni, dia satu squad tu ada macam saya squad Shah Alam. Shah Alam ada 32. So kita orang gabung pelbagai UiTM tau. UiTM Arau ada, UiTM Puncak Alam semua ada. So kita orang akan dipecahkan by platoon.
Okey. Satu platoon platoon ya. ada dalam time tu 50 lebih. Oh. So by platoon pula dia kecilkan lagi by section. So section tu ada dalam belas-belas macam tu. Okey, faham. So Pada section tu tak ada kecil lagi. tak ada. So Berarti ada leadernya kan Yes, betul. setiap Ada. apa tu? Section and Section. platoon tu. Setiap section tu ada leader ni. Kenapa sini orang? dia memang memang. hutan tebal lah. Memang tak ada betul. orang, tak ada apa. ada tak ada ada. monyet enggak? Monyet tak Ada jumpa lagi. binatang-binatang besar yang Binatang besar tak ada, tapi kita orang asyik jumpa. Ada ular, kalajengking, lipan. Kalau scorpion. Yes. Lepas tu, okey, kita ceritalah. Kita cerita pada balik dah settle ni semua. Bilakah kejadian Oh, yang seram tu. dia bermula pada malam pertama yang Kai camping dalam kubu tu ke atau selepas 1, 2, 3 malam? Jap, sebelum ke situ kan misalkan kan dalam kubu tu satu orang ya. Betul. Kalau misalkan saya nggak nyaman, saya takut nih, saya pindah ke kubu orang boleh nggak? Boleh je. Boleh bang. Abang nggak usah Sebenarnya takut. tak boleh, Kalau tapi, abang you won't be alone. Kalau abang rasa kayak aduh nggak best pengen sembang-sembang gitu kan, abang ke kubu sebelah aja. Join sekali boleh nggak? Boleh, kita sembang-sembang boleh. sebab itulah dia buka askar. Ada orang tengah orang dalam kubur lepas tu. Abang bergambar ni tak tahu apa nak cakap dengan galang. Siapa tahu. Sumpah abang tak tahu apa nak reply ni. Okey. Ini kalau bahaya tuh cut aja ya. Okey. So, cerita dia waktu tu, saya jadi reserve. So, memang duduk dekat markas TAG kita orang panggil. So, kat situ memang ada macam semua meeting apa-apa, data kita orang semua ada kat situ. So, saya duduk kat situ selama Ini macam 2 headquarters hari. gitu? HQ. Yes, betul. Macam Avengers punya itu ya? Avengers di Clubhouse lah. Enggak, yang Avengers yang punya HQ tu. Yalah Clubhouse lah kita panggil, senang faham. Gas. Okey. Lepas tu, kita orang patutnya akan masuk. Diikutlah kalau kena panggil, masuk. Tapi kita orang punya ketujuh latih, tiba-tiba dia nampak kita orang kan. Lepas tu dia kata, korang semua masuk lah. Masuk je semua. Kita orang ada 20 orang time tu. So, kita orang 20 orang semua masuk. So, waktu nak masuk tu memang kabut lah nak packing. Sebab barang kita orang memang tak boleh macam nak bawa luggage ke apa. Memang bawa beg askar tu. Ada semua barang dalam tu. Dalam tu lah ada baju, dalam tu lah ada makanan. Semua memang berat. Air pun semua dalam tu. So, nak bawa beg tu. Lepas tu nak naik lah ke, kita orang panggil 3 tan. 3 tan is askar punya truck. Lepas tu, dah masuk dalam 3 tan tu, excited lah sebab sebelum ni kan reserve kan. And then dah sampai tu, dia memang berbukit tau. Sebab yang tu dekat ladang getah. Saya nak masuk tu. Ladang getah, so naik bukit. Ladang getah tu kan luas ya? Betul, luas dan berbukit. Okay. Lepas tu, waktu masuk tu, memang gelap. Memang tak nampak apa, memang just nampak Waktu ladang malam lah getah time tu. Betul, malam. Lepas tu, saya tengoklah kat luar. Tu saya macam, tempat ni. Aduh. Dah dapat rasa Dapat rasa dah. Tempat ni mesti ada. Saya dah macam mesti ada, confirm ada ni. Okey. Lepas tu, masuk tu, tak tahulah mungkin sebab saya tercakap tu ke. You cakap out loud lah. Macam dalam hati. Dalam Macam hati. tengok, lepas tu macam, mesti ada kan tempat macam ni. Macam tu. Lepas tu, dah sampai tu, truck dah turunkan kita orang, dah ambil beg, kita orang kena ambil senjata kita orang. And then, kita orang kena daki bukit untuk naik ke atas sebab truck tu memang tak boleh naik atas dah. So, dia kena agak daki. curam gitu ya? Yes, curam. So, waktu naik tu, saya rasa macam, rasa macam berat sangat badan ni. Rasa macam heavy sangat-sangat. Rasa mengah sangat-sangat. Saya tengok kawan saya, yang lain semua macam steady je naik. Dia macam biasa, relax je naik. Yang saya dah macam tu dah. Nak mengah-mengah gila. Terus saya macam, apalah aku mengah sangat ni. Aku dah lama tak praktis ke, aku tak training kan. So dah naik tu, tiba-tiba saya rasa nampak macam ada benda dekat anak mata. Nampak ada benda dekat anak mata. Bila kita dah nampak ada benda dekat anak mata, mestilah kita nak pandang kan. Ya, benar. Pandang. Aduh. Kat situlah nampak. Jauh tak? Jauh.
Tak tahu nak yang cakap. kamu nampak tu? Jauh tak jauh jugalah. Tapi Dalam yang penting berapa clear. meter? Berapa meter? Agak-agak. 1 ke 2 meter kot. Dekat dong. Okey, sambung. Apa yang anda lihat? Satu Apa yang kamu nampak? dekat anak tu. So waktu tu saya nampak, memang waktu saya pandang tu, memang nampak satu lembaga. Apa itu lembaga? Entity. Entity. Satu lembaga Figure. Figure. yang sangat tinggi. Tinggi gila, yang kalau tengok kena macam tu. So sangat tinggi. Dia, okey. Tapi saya tak nampak figure dia yang betul-betul. Yang macam mana bentuk rupa dia kan. Tapi yang saya nampak is muka dia. Alamak. Dia tengah pandang saya. Okey. Pandang sambil senyum. Dan lidah dia terkeluar panjang. Lidah dia jejak kanan Dia, tak? dia perempuan Tak ke sure lelaki? sebab Dia, just memang nampak yang atas macam tu je. Tapi macam tinggi. tapi you don't know lah itu perempuan ke lelaki. Tak tahu. Just nampak macam Kalau lembaga. kalau macam tu kita panggil jantan betina ke perempuan ke lelaki Male or female? Kan? Soalnya saya juga pernah ingat ceritaku yang semalam tu yang aku tidur ada yang orang itu kan juga tinggi banget itu. Aku juga pernah ya. Dia yang tinggi tu macam mana tu? Yang dia nampak tu. Berapa meter? Tinggi dia macam mana? Kalau cik ni Tak sure. Because kamu dongak. Kamu dapat tak nampak muka dia dengan jelas kan? Betul? setinggi dia macam Agak-agak macam kat tinggi ceiling. ceiling macam tu. yang bawah ni. Betul? Sama dong kalau gitu. Ya. Itu apa ya itu? Oh, tak tahu. Itu apa ya? Rambut dia panjang. Tak nampak. Just memang nampak muka. Senyum. Okey, Tapi muka. memang nampak dia Mukanya. tinggi. Muka dia mata semua nampak. Mata dia kalau apa? Mata dia macam merah. Tapi macam tak tahu sebab dia macam sekali pandang terus apa aku nampak macam tu. Lepas tu dia hilang. Tak hilang sebab kan terus pandang. Lepas tu terus alih. Aku nampak apa Oh, ni? kamu yang tak nak tengok dia tak lagi tengok. lah. Tapi dia ada di situ lagi. Ada. Dia ada. Dah eye contact pula. So lepas dah tengok tu saya dah macam aku tengok apa ni kan. Terus. So, Ini jam berapa? Awal lagi time tu 9-10 Oh, dah malam ya. Dah malam ya, lah. ya. Dan biasanya lewat satu sangat. je kalang. Apa tu? Jam. Orang jarang pakai banyak-banyak jam. Okey, sambung muka tu. Okey, lepas tu apa ni? Lepas dah tengok tu mestilah kita panik sebab saya dah lama tak nampak yang clear macam tu. Udahlah Sudah. berat ya. Dengan beratnya tu naik time tu bukit dengan lagi. naik bukit lagi pas nampak benda tu terus saya panik tau. Rasa macam nak menjerit pada. Itu orang paling dekat berapa? Betul soalan tu. Time tu kita orang dalam baris tau. So Ya. dalam baris tu memang jalan berdua macam tu. Tapi pair saya waktu tu dia dah jalan ke depan sikit. Oh, kerana kamu sebab saya kan berat. mengah kan. Saya mengah. So dia macam dah ke depan Itu sikit. lagi ketinggalan lagi. Yang orang belakang pun ada gap juga. Tetapi juga kemungkinan partner dia pun kemungkinan tak dapat nampak. Tak pasal dia kemungkinan partner dia tak ada ability untuk melihat. Ya tapi at least kalau partnernya dekat, dapat dekat jaraknya dekat, dia nggak dia kerasa Taklah kayak panik orang. terus. Betul. Yalah. Cuma rasanya bila member dia tu pun jalan, dia seorang yang perasan sebab dia ada ability untuk nampak. Benar. Kan? Betul? So lepas saya nampak tu saya dah memang panik nak jerit tak boleh. Nanti kan dia kejar aku kan. Nak lari lagi lah dengan berat ni lagi nak lari. Benar. Jadi saya pun macam nak panggil kawan saya, pair saya tu saya panggil Mijah. Saya panggil Macam? Mijah nama dia, Mijah. Saya panggil Mijah. Mijah lepas tu Mijah pun macam ya Kai kenapa? Dia just ya Kai kenapa? Lepas tu dia jalan ke depan. Lepas tu saya cakap aduh kenapa dia tak stop? So dia pun jalan ke depan. Lepas tu saya dah cuak lah sebab dah ada gap. Orang depan ada gap, orang belakang pun ada gap. So saya macam nak Sendirian try nak gitu kejar lah. Macam ya aku kena kejar ni, aku tak ada seorang. Aku dah takut ni. Nak kejar. So waktu saya dah macam try nak push diri saya untuk rapat dengan Mijah tu. Saya dapat rasa dia makin dekat. Dia datang dekat dengan awak. Dapat rasa macam dia makin dekat. Macam kita boleh rasa kalau macam orang nak datang kat Dia dekat kita makin- kan. Damn it. Lepas tu
So dapat rasa dia macam makin dekat. Oke, sebelum itu kita take a break sekejap. Hilang keyakinan kerana gigi anda yang kuning bagai disalut pelanta? Jangan risau. Sekarang adanya produk terbaru daripada ubat gigi cap kuda sengih. Hanya dengan sekali gosokan, lihatlah perubahan yang nyata. Produk terbaru dan luar biasa ini mampu memberikan kesan serta merta dan menakjubkan. Obat gigi cap kuda sengih, senyuman hebat, gigi sehat. Lepas tu dah jalan-jalan naik bukit. Dia gap udah jauh kan? Terus gimana tuh kamu? Ya Allah Apa nih. Mija? Kan Dia Mija. panggil Mija. Kenapa panggil Mija Mija. tak? Mija. Dia panggil Mija. Tak, dia tak selfish. Time tu kan masing-masing kan bawa beg berat. Jadi macam alah kau letak kau lah macam tu. Dia macam dah Selfish tu boleh lantak. just nak naik je. Mija? No. No good Mija. Okay, lepas tu saya dah rasa dia macam makin dekat. So dah rasa makin dekat, masa lagi makin panik kan. So panik, saya macam aduh macam mana ni. Last kali saya rasa dia makin dekat and dia hembus. Tak tahulah nafas ke apa tapi bunyi nafas kan. Macam tu, dekat tepi telinga. Oh shoot. Itu dekat betul tu. Ya, dekat. Sangat dekat tepi telinga. Macam tu. Oh, I cannot imagine man. Bab. Kita kaji dari segi anatomi dia pula. Kalau dia tinggi macam tu. Maknanya dia tengah tunduk macam tu lah. Mungkin. Syah, dia tak macam gini lagi dah Syah. Dia dah macam wow. Dia rukuk. Dia dah macam sujud dah tu. Dia kalau dari segi anatomi. Oh iya benar. Kan dari segi logik. Tapi benda ni tak logik. Jadi kita Dia tak bisa- boleh dia bisa berfikiran jadi apa logik. aja, Bang. Betul lah. Nampak? Tapi selepas itu kamu survive nggak sampai ke target? Dia ada dekat sini. Tak. Bukan maksudnya ke malam itu sampai ke tempat tujuan apa kamu tiba-tiba? Tak. Lepas dia hembus tu pump. Hitam. Makanya tanya pingsan. Pingsan. Bro. Yes, pingsan. Pengsan pasal bisik hembusan tu. Lepas tu, tak tahulah terkejut sangat ke apa tapi terus Panik, penat mungkin lah. alamak, taklah pula. Tak ada bau. Oh. Tapi just bunyi. Macam tu. Jadi lepas tu bila sedar balik, Sedar balik dia udah sampai. Sedar balik ada kat meja dia. Macam dekat muka dia. Tak, waktu saya dah pengsan tu, masing-masing try lah nak kejut saya macam Karina bangun Karina, tampar-tampar saya. Lepas tu waktu tu memang sedar tak sedar macam aku kenapa ni, apa jadi. Lepas tu sampailah tim medik datang. So Ini masih di tempat itu? kat tempat tu memang diorang semua orang stop sebab saya. Wih. Memang stop. Dia macam cepat tolong dia. Memang time tu dah buka baju semuanya. Lepas tu Apa itulah kalau kepada aku? Lepas tu bawa naik dekat truck askar tu, bawa naik. Waktu on the way tu sebenarnya saya tak ingat tahu cerita ni, tapi ada budak medik tu cerita waktu saya dekat dalam truck tu, saya memang macam tengah pengsan macam lalok macam tu kan. Meracau. Tak meracau, just pengsan. Okey. So waktu saya tengah pengsan, macam pengsan sedar tu, dia kata saya tunjuk dekat arah luar. Saya gini? tunjuk. Sebab truck tu dia memang terbuka dekat bahagian luar. Truk askar belakang kan buka. Terbuka. So waktu saya duduk situ tu, saya macam tu pun saya macam situ. Shit. Lepas tu, yang tu memang saya tak ingat. Diorang cerita baru saya macam, oh ya ke? So waktu dah sampai tu, memang dah tak larat gila. Diorang letak je saya atas stretcher tu, yang nak angkat orang sakit tu. Terus saya menangis. Saya tak tahu kenapa sedihnya lah. Ya. Sedih sangat-sangat. Memang menangis. Sampai saya punya jurulatih, kita orang panggil staff tau. Apa tu? Staff. Staff apa? Dia macam staff tapi staff. Oh. So kita orang panggil staff. So sampai ada banyak tau staff kat situ. Bukan staff. Macam staff Dia sarjan. staff. Tapi Macam tu kita lah. panggil Tapi dia staff. pendekkan dia staff lah. Macam Melayu lah. Staff. Melayu Kau staff kat sini ke? Saya dengar stout. Lanjut. Lepas tu staff kat situ semua macam, kau kenapa menangis ni? Kau tengok sini. Saya tak nak, saya tak tengok apa-apa. Saya memang tak nak tengok apa-apa. Saya nangis, saya pejam mata, saya nangis je. Sampai diorang bawa masuk saya dalam satu kemah medik. Bawa masuk saya dalam tu.
Lepas tu semua orang tanya, kenapa ni, kenapa? Bagi tahu kenapa menangis. Saya memang just tak boleh nak cakap apa-apa. Memang nangis je. Sampai ada staff medik tu masuk. Staff medik tu masuk, dia masukkan air dekat saya. Lepas tu dia tanya, kenapa nangis ni? Bagi tahu kenapa. Awak nampak apa? Bagi tahu tak apa. Bagi tahu je saya, dia kata macam tu. Saya bagi tahu dia nak ikut saya. Sambil nangis. Lepas tu terus staff tu cuak kot. Dia terus bangun, dia keluar. Dan dia orang bincang apa tak kat luar. Seorang lagi masuk. Ada pegawai masuk. So pegawai tu masuk, dia tengok saya, dia suruh pegang kaki. Kata saya pegang kaki. Pegang kaki, dia baca-baca. Tapi tak ada apa-apa kot. Memang tak ada apa-apa pun. So macam pegang, tak ada apa-apa. Okay, lepas tu dia keluar ambil cawan air. Lepas tu dia baca-baca, dia sapu kat muka. So dia kata, tak apa, awak penat je ni. Penat, panas kat sini. Tak apa, awak tidur sekejap lagi. So saya just sepanjang tu memang nangis je non-stop. Berair-air mata. Lepas tu, lepas dah sapu-sapu tu, nak tidur, saya tak boleh tidur. Memang nangis sampai tengok ke atas, mata melilau ke atas semua macam tu. Sampai kena marah. Kau kenapa nak tidur lagi? Kau tidur, pejam mata. Saya tak boleh, saya just nangis je. Lepas tu staff medik tu datang balik, kenapa ni? Kenapa tak tidur? Lepas tu nangis. Dia masuk, dia kata tak apa, tidur je. Kita orang ada kat sini, tak apa, pejam je mata. Lepas tu, pejam mata. Pejam mata pun menangis juga. Mengalir air mata, menangis. Tak tahu kenapa. Sedih sangat. Sampai pagi tu. Sampai pagi tu. Akhirnya semua tu jadi clear sebab apa? Enemy tak jadi nak... Enemy tu pun nangis juga. Nangis. Enemy pun nangis. Semua nangis. Mereka pun berhuhu. Bye. So waktu tu just memang keesokan paginya memang tak ada apa-apa. Just macam tu je. So awak teruskan that thing that you're supposed to do. Jernih betul, lah. betul. Tapi traumatized tak? Sampai sekarang terbayang-bayang tak? Terbayang-bayang. Sampai sekarang? Yes. Gila, Benda sampai dia pingsan baru gitu. lagi. Yalah, sampai sekarang kamu masih boleh nampak rupa dia macam mana? Ya, rupa dia. Memang Dalam maksudnya lah apa yang kamu nampak hari yelah, tu sangat jelas. masih boleh nampak lagi lah. Ya. Masih boleh describe lagi. Wis. Tapi pernah nggak itu mungkin one of the experience lah yang pernah Kai lalui ya. Ada nggak satu nih yang paling ultimate gitu? Nggak harus di jungle, inside the jungle. Maksudnya boleh di rumah kah, rumah ayah kah, rumah abah kah, atau di mana kampung kah? Maksudnya ngelihat sampai kayak ada apa tuh kayak gitu-gitu yang bisa Dia gini, boleh tak Uncle ni? Pasal tadi masa kita berehat kejap, Uncle bercakap dengan Abah. So dia cakap ada satu hari tu, oh ya. kamu tengah dengan dia, kamu cakap dengan dia, atas pokok tu ada, kat atas pokok tu ada benda yang tengah senyum dekat Abah awak. Okey, cuba cerita yang tu. Itu menarik. Iya sih. Okey, yang waktu tu dekat kampung Ini belah abah. bila? Waktu kecil, tak ingat umur berapa. Tapi Oh, kecil tapi ni lah. long time ago lah. Waktu tu raya, masing-masing tidur dekat ruang tamu. Tengah menunggu masa nak tidur sambil tengok TV kan, bentang, Toto. Ini Musim lagi raya kan. time raya ini kan. Meriah lah kan. Ya. So, waktu tu saya tengah duduk dengan saya punya sepupu dengan abang saya. Time tu abang saya ada juga. Waktu itu dia masih Abang kurus awak tu kan? yang Masih kurus kan? nama dia Bami tu ke? Ya, betul Bami. Ada Bami dekat sebelah. Hai Bami. Manis senyumnya Bami ya. Manis lah dia. Muka Zamri. Nyampar aku tengok. Kata? Okay, so waktu tengah duduk-duduk tu, nampak abah, ada orang call abah. So abah pun keluar. So macam, abah ni pergi Dia mana? angkat telefon kat luar. Yes. Udah ada handphone time tu. Weh, dia angkat telefon pergi kat luar. Oh. 2000 jap 10 tahun. Berarti ini sekitar 13 tahun lepas ya. Berarti 2013 lah ya. Dah ada dah phone. Dah boleh download dah tu. Setan. Lepas tu? Batu. Okay, lepas tu nampaklah abah keluar. So, waktu tu tengok abah ni nak pergi mana malam-malam kan. Bangun, tengok. Oh, abah pergi kat situ tengah, ada orang call. Mesti dia tu call. Katuk. Siapa? Si. So, waktu tu tengah tengok abah, tu pandai atas.
So pandang atas, nampaklah dekat atas pokok tu ada Cik Ponti. Jelas tak? Clear? Clear, sangat clear. Jap, Tapi jap. Dia tahu tak apa dia cakap? Cik Ponti. Cik Ponti. Kuntilanak. Jelas tak? Dia Clear? dah takut nak Jelas, sebut. tapi tak nampak muka belakang. Tapi memang selalunya penampakan Cik Ponti ni kan. Okay, rupa dia macam mana? Do you still remember? Tak, dia kata nampak daripada belakang je. Tapi Belakang. rambut semua ada kan. Rambut semua tapi ada. daripada belakang je. Memang jelas tapi belakang dia je. Tapi katanya Kai tengok dia senyum. Tak. Dia tak senyum. Yang Tak senyum senyum tu lah. yang cerita tadi tu kot. Oh, Jangan okey. aku lidah panjang dia. Tapi yang Kak Ponti tu, dia dekat atas abah awak lah. Dia dekat atas pokok. Okay, ni pokok. Pasal abah dekat depan tu. Oh. Dia menghadap abah. Dia menghadap abah. Dia tengah tengok abah. Badan. So time tu macam, tengok. Alamak. Apa Dia- benda? Sebesar apa dia? Dia punya Body dia sama macam kita orang. ke macam besar sikit? Macam orang remaja. Biasa. Macam duduk. baju ya putih. Baju putih. Time tu memang baju putih and baju tu memang labu. Tak nampak kaki pun. Itu selalu macam tu. Selalu macam tu. So rambut dia panjang. Dia duduk diam ke ataupun dia macam hayun-hayun ke diam. apa? Diam macam tu je. Tapi dia menghadap ke itu Menghadap ya. abah. So waktu tu macam, alamak ada benda kan. So macam nak Tapi masa tu kamu dah tahu tak? Itu dia. tahu. Kamu dah tahulah tu. Dah tahulah tu benda apa. Tu Kak Ponti awak tahu lah. Kamu dah tahu. tahulah. Waktu itu bukan it's not your first time, right? Sebelum tu mesti ada juga ada kan je. few times. Okey kan? okey. Nanti kita balik kat cerita yang kemudian sebelum-sebelum ni pula. Oh iya dong, pasti. Okey, kita habiskan dulu. Okay, lepas tu pada nampak dah nampak kat atas pokok tu, nak panggil abah lah macam, abah ni dia kenapa tengok abah ni, dia nak buat apa kat abah kan. Nak panggil abah takut dia pandang belakang. So masuk balik rumah. Tanya Bami dengan sepupu, tanya, kau Nampak nampak tak? tak? Kat atas tu ada apa? Nampak apa? Tak ada apa pun. Tu macam, ya ke? Bami, do you remember? Ingat tak? That, like Tapi kamu keluarlah. Kamu tak nampak apa? dia pokok apa Bami? Rambutan. Wah. Rambut pokokan. So nampak tak? Yang dia ni special. Orang lain nampak. Orang lain tak nampak. Dia yang nampak. Ya. That's why itu kita nggak tahu itu gift atau curse kan. Yang aku dalam cerita yang panjang-panjang ni, aku yang paling terfikir sekali, kenapa nak keluar rumah angkat telefon malam-malam dekat bawah pokok rambutan? Apa siapakah yang call Kita itu? husnuzon malam Siapakah raya. yang call telefon dia itu? malam-malam? Kita husnuzon. Mungkin malam raya dia tengah kumpul-kumpul. Ada orang cakap sama air raya macam TV tu. pasang kuat-kuat. Orang nak hantar daging. Kita tanya, rumah kat mana? Betul ke dekat pokok rambutan ni? Saya kata, Kau jangan nak tipu. Bohong sangat cerita dia. Tapi okey. Nak tanya, waktu dah masuk balik, lepas tu keluar balik, panggil Bami tu kan, dia masih dekat situ ke? Atau Dia masih kisah, betul. Masih di situ. Oh, masih still memang nampak. stay kat Masih situ. nampak? Ya. Wow. Memang stay duduk. Keras lah kat situ. Tapi kan ini yang base apa yang saya tahu ya, apa yang saya tahu Bang, maksudnya kayak jin tuh dia kayaknya kalau dia menampakkan diri kan berarti dia tuh sudah mau memakai almost semua dia punya energi tuh. Ya. Bener nggak? Ya. Ya kalau dia nampak nih itu dia udah habis satu energinya tuh. Jadi dia tuh nggak bisa jalan, dia nggak bisa kalau di situ aja dia. Oh. Gitu. Dua-dua ni. Oh. Sama lah tu. Correct me if I'm wrong ya, kalau salah minta I cannot say you are wrong or right. I don't know. Nggak mungkin yang tengok ini saya tahu Oh, saya nanti salah. kan kalau siapa-siapa yang No, menonton no, but- kan but boleh then- bagi feedback lah. No, but then at the end of the day, apa yang terjadi akan terjadi sebab Tuhan bagi jadi. Ya, Tu karena so apa pun boleh terjadi. Benar. Apa pun tak Kalau boleh terjadi. sudah- Macam itulah. So kalau kita nak cakap, tak adalah, tak boleh percaya, tak boleh juga. Betul. sudah kehendaknya ya jadi-jadilah gitu. So tapi I heard that also yang kalau dia dah menampakkan ke atau dia dah mengilai ke apakah dia dah use up all the energy the yang energy. kalau kita cerita pasal energy science wise punya age punya explanation lah. Tapi kalau kita cerita pasal ada takkanlah benda ni tak ada because you cannot see, no, you cannot say that.
Because benda tu memang ada. Betul. Tapi Cuma kan kita memang- whether kita nampak atau tak je. Itu kan memang di agama kita kan memang ada kan. Ya. Wujud, ya kan wujudan. Okey. Tapi Kai, first time yang Kai tu realize yang Kai ni ada kebolehan untuk wah, aku kayaknya ini deh nih special nih, aku boleh ini tuh bila umur the berapa, first ingat time. nggak first time tuh kayak dan apa reaction Kai waktu itu? Macam takut kah, terkejut kah, macam confused kah? Ini kenapa cuma hanya Kai yang boleh tengok ya? Apa atau bagaimana? When? Bagus Dia soalan tu. macam sebab agaknya daripada dah terbiasa. So Ya. benda tu macam dah pernah dah nampak. Macam Tapi tu. kau tak pernah terfikir ke Ada dah. orang lain nampak tak tu? Apa benda? It's gonna be like sorry ya, maksudnya weird kan, karena contoh kayak kita kecil pasti berkawan kan, pasti of course kita akan punya halo, mute kali. Okey, sambungkan lah. Grab je Mami. bunyi. Mami. Apa tuh namanya? Pasti waktu kita masih kecil pasti kita punya one or two imaginary friends kan. Betul. Tapi kalau imaginary friends tuh sometimes kita create tau. Kita buat we make it up gitu. Okey, fair. Tapi kalau Kai ini different story. Yeah. Dia like bener-bener lihat creatures tuh. Ya betul lah. Iya kan? But wait. I also have something to say. Because daripada kecil pun, I've experienced that. Dan tak semuanya scary. Sometimes dia menjema That's tu why. macam orang biasa. That's why itu mungkin akan maksudnya kalau yang baik kan akan jadi kawan kan. Nah, nih kawan-kawan Kai yang nggak tengok nih, pasti kan kayak ih Kai cakap sama siapa tuh? Bener nggak sih? Pasti ada betul. that kind of experience kan. Itu Kai itu gimana tuh? How you handle it? Okay, wait. Before you answer that, because dia sebut pasal ni kan, do you communicate with them? Tak. Tak Okay, boleh tak lah. Okay, that's all I need to know. Okay, apa cerita dia daripada Abang Galang kita punya soalan tu? Saya punya macam ability ni tak adalah macam yang sampai orang boleh tengok kat sini, kat sini. Tak. Saya punya tak adalah macam tu. Dia Extreme kadang ada, kadang tak ada. Kadang boleh nampak, kadang tak boleh nampak. Dan selalunya saya nampak bayang hitam. Lalu saya nampak ada satu pernah sekali tu saya ingatkan jiran saya. Sebab jiran saya punya anak tu dia selalu main dengan adik saya, rapatlah. So, saya nampak ada bayang mengintai macam tu. Dekat tepi bucu. Saya rumah flat. Okay. So ada koridor. Oh, koridor. So dia selalu macam datang nak main. Okay. So rumah kita orang hujung. Okay. So ada satu lorong untuk ke rumah dia. Dia daripada situ, saya ingatkan dia macam tu. Hitam. Ini Saya macam Akif ni macam tu. Main-main. pukul pula. berapa? Malam. Malam kot. Tapi dia pernah nggak kalau jumpanya itu tengah hari gitu? Pernah nggak? Pernah ada experience itu nggak? Tengah hari. Rasa macam Tengah hari atau pagi? Maksudnya of course kita nggak akan nampak kan, tapi macam merasakan gitu. Sebab saya pernah loh, maksudnya tengah hari gitu pernah aja kalau misalkan seandainya terjadi. Nih sebentar ya, ada satu cerita nih. Jadi ini first rumah kita di Kajang tau. First rumah, saya baru pindah ke Kajang nih. Jadi jam berapa tuh ya, Nak? Jam berapa? Yang rumah Sani gelas pecah tuh? Petang ya, ya dalam pukul 3-4 gitu lah. Kita lagi lepak gitu. Lagi lepak di balkoni. Ngobrol, tiba-tiba cawan pecah sendiri, Bang. Jatuh sendiri gitu cawan tuh. Okay. Pecah atas meja ke atau dia Dia guling jatuh? jatuh. Okey. Jatuh. Tapi kita husnuzon aja kayak mungkin apalah. Tapi kayak pikir kan, nggak mungkin lah dia. Saya nggak pernah lah letak cawan tuh kayak Kat ujung-ujung. ujung tuh nggak mungkin. Mesti kau bagi Nggak jatuh. masuk akal Tak gitu. jatuh macam tu, kan? Dan nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Dan gini kaca tau, berat tau. Ya, paham, Kalau paham. plastik, try untuk pikir logik aja. Tapi kayak anjing nggak logik lagi. Ya. Itu pukul 3 tuh. Dan rumah tuh memang agak scary gitu. Ya, tapi I pun pernah siang bukan malam. Yeah. Macam when I was working dekat Cerating tu, kita ada macam kita kerja pagi, lepas tu tengah hari kita rehat, malam kita sambung kerja balik. Kan? So ada after lunch tu kita boleh break time sampai pukul 7 malam. So I akan tidur time asar selalu. And benda tu selalu terjadi kat I time asar. So bila I tidur, sleep paralysis lah. But then
Macam mana sleep paralysis bila kau dapat rasa ada a hairy body on top of you? Holy cow. And benda tu bukan jadi sekali, berkali-kali. Sampailah I decided, okay, aku tak boleh tidur lepas asar. You know, these are not the right time for me to sleep, apa benda semua kan. So benda tu, kita pun fikir, takkan siang-siang ada hantu macam tu kan. Kalau kita Melayu, hantu lah. Tak ada kata, kenapa ada jin, sekian-sekian tak ada lah kan. So, sleep paralysis is sleep paralysis. Tapi kalau you can feel a body on top of you, hairy body, then you can open your eyes. You can see that big black body on top of you, hairy. And hair dia bukan macam smooth hair tau. Dia macam hair yang kena air punya hair. Yang satu macam tu. So it's macam tu lah. So siang punya hal. Itu bang, dia feel-nya tu beda tuh kalau experience waktu tengah-tengah hari itu. Dia kayak I don't know how to describe it, kayak macam unusual aja, kayak harusnya unexpected lah. Kayak harusnya aman tapi kok begini ya gitu. Tapi takkan lah kalau benda tu supernatural kan. Takkan dia malam je, siang dia buat apa? Dia ambil anak-anak balik sekolah. Tapi kan Syaitan. Tapi kan aneh. Tapi pernah Dia dengar mesti tak? ada lah. Pernah dengar tak yang kalau setiap peralihan masa adalah masa dia aktif. Especially during maghrib tuh. Okay, macam pagi ke tengah hari, mana tengah hari apa? Tengah hari remang Rembang. No, Lepas tu maghrib. Sebab tu Lepas tu midnight ke pagi. sebab tu 3. kita ni memang, kalau minta maaf kalau tersalah lah, benda yang in between ni dia suka. Macam kalau air, antara air laut dengan air sungai. You know, antara siang dan malam maghrib. Itu memang time-time dia meriah. Kalau antara laki-laki dan perempuan, lanjut. So, benda-benda tu dia memang suka kat orang kata in between. Ya. Okey, tak apa. So, uncle masih berminat lagi dekat cerita tadi yang kamu nampak adik kamu tengah main dengan jiran. Lepas tu dia menjengah tu. Tapi dia gitu je lah, dia jengah je lah. Dia jengah je. Saya tengok macam dia ni main jengah-jengah pula. Saya pun pergilah depan nak tengok. Tak ada orang. Okey. Saya cakap, Okey, ni soalan Soalan bernilai RM100. yang uncle teringin lah kan. Katalah Boleh minta nombor? Itu dia tanya. Bukan. katalah betul yang kamu ni daripada kecil kan banyak pengalaman benda-benda ni kan. Okey, kita ceritalah kononnya. Cik Bonti kamu dah perasan. Lepas tu yang jengah-jengah tu kita tak tahulah apa benda dia kan. Lepas tu katalah contoh yang tinggi tu mungkin lah hantu hutan ke apa, Allahualam. Tapi orang cakap kalau lidah panjang tu hantu raya. Katalah. Itu juga tu saya kira si hantu raya, sebab sekarang tu saya tak tahu apa hantu raya. Kita boleh tengok gambar. Tapi nanti aku punya algoritma jadi setan ni semua. Okey, Biar contoh. nanti produser kita yang nyari. Itu hantu raya. Contoh yang kamu dah nampak. Lagi kamu pernah nampak toyol ke? Lagi apa hantu yang Malaysia punya lah. Pocong pernah nampak? Ni Pocong. itu yours. Tak pernah lah. Tak. Itulah kan nak tahu macam kamu dah nampak hantu-hantu Melayu kan yang popular lah kan. So macam Macam jumpa artis pula. seronok lah pasal dia orang kata hijab dia terbuka lah kan. Jadi toyol pernah nampak tak? Tak pernah. Memang Kebanyakannya adalah bayang-bayang macam gitulah. bayang dan hitam gelap tu. Suara? Suara pernah. Ada? Suara macam mana? Suara time tu pernah waktu kecil lah. Kecil tak kecil jugalah. Time tu saya duduk bilik seorang. Macam first time nak belajar duduk bilik seorang, tidur seorang-seorang. So waktu tu bilik tu kecil je. Saya try nak tidur. Selalunya saya tidur buka pintu. Tapi saya macam, dah Apa dia ni kat besar rumah kan. ke? Sorry, Ya, I kat wasn't paying rumah. attention. Okay. Okey, lepas tu? So macam dah besar kan, belajarlah tutup pintu. So nak try lah tidur tutup pintu. So waktu tidur tutup pintu tu gelap, memang gelap habis. Naik atas katil, try tidur. Try tidur, pejam mata, tak boleh nak lelap. Memang pejam mata saja. Macam, asal tak boleh tidur. Lepas tu dengar bunyi orang panggil nama. Panggil Erin. Suara perempuan ke lelaki? Ya, perempuan. Dia panggil macam mana? Panggil Erin. Sebab family panggil Erin. Tapi kenapa Pak suruh kita panggil Kai? Sebab Aku bukan family kau ke? Kau bukan cousin aku ke? sebab family Okey, lepas tu? lepas tu
Macam tu macam Erin. Lepas tu terus buka mata. Macam, ish, biar betul aku berhalusinasi ke ni? So macam tu je. Tapi jelas lah sorry. Jelas. Tantang bapak kau ke? Tak, dia macam bisik. Saya suara perempuan. Bapak kau boleh buat suara perempuan kau tak tahu. Kita bukan boleh tahu orang manusia zaman sekarang ni. Ya, angkat telefon bawah pokok rambutan bagai kan. Kan, kita ingat bukannya tak boleh tahu. Okay. I'm back. Okay, any other interesting story? Okey, ada satu waktu saya Ada balik interesting daripada story. camp tu. Okey. Saya satu family saya tahulah lepas tu. Balik dari mana? Hutan? Camp yang Camp, baru-baru okey. yang dia jumpa Yang tu. dia jumpa tu aja tu lah. Okey, lepas tu? Lepas tu adik saya bagi tahu dia ada mimpi. Dia kata dia jumpa benda yang tinggi dalam mimpi tu, and benda tu cakap kakak kau dah, lepas ni kau pula. Kakak kau dah? Lepas ni kau punya turn pula. Mungkin okey. Adik Lepas tu dia awak, mimpi. awak dah cerita lah dekat diorang semua time tu. Time tu saya tak cerita lagi. Oh damn it. Apa dia? Tak balik. Guys, dia belum balik, dia belum cerita kat family lagi, tapi adik dia dah mimpi benda tu. Time tu family saya just dah tahu macam saya nampak, tapi saya tak cerita detail lagi. Sebab saya tak balik lagi time tu. Gila. Damn it. Plot twist. Oh, real. Real. Tapi, setahu kamu, adakah adik kamu juga, adik Kai juga boleh nampak benda-benda ni? Tak tahu rasa. Dia tak pernah cerita Tak ke? ada pernah cerita apa-apa lah. Oh, tapi tu scary tu. Adik-beradik ada berapa? Aku cousin, tapi aku tak tahu keluarga aku ada berapa orang. 3 orang. Tiga Ada orang. Bami, saya tengah, adik saya kecil. Yang kecil tu. Selalu anak nombor 2 ni pelik sikit tau. Ya. Okey. Okey, itu scary but that is actually a very Yeah. interesting story lah. Ya, ya. Yang itu memang ngeri tu. Betul, waktu adik saya cerita pun saya macam, kau ni biar betul. Kejut lah. And then semalam saya tengah bercerita dengan Abah. Semalam Baru je, yes. Dulu lagi. Yes. Abang balik dari sini Semalam. Okey, apa jadi semalam? Flash ni. Waktu tu sebab sebelum ni memang saya cerita pasal yang saya dekat camp tu dekat ibu, tapi saya tak cerita dekat Abah sebab Abah busy kan. Abang So baru busy, semalam rajin bekerja. so baru semalam saya tak cerita kat Abah yang secara detail apa jadi. Okey. So waktu tengah bercerita tu duduklah dengan Abah bercerita kat orang tamu. Lepas tu ibu suruh sidai baju. Sidai baju kat luar rumah je lah, rumah flat kan, kat bawah tu. So ambil lah kain baju apa semua nak bawa keluar sorang-sorang. Abah dekat ruang tamu tengah main phone, ibu dekat dalam bilik. Abang kau rasa cerita je asyik main phone dia Dia abang bukan kau. kat orang pokok rambutan lah, dekat ruang Dekat tamu lah. ruang tamu. Okey, Dia okey. asyik main phone dia. Okey, sambung. Okay, lepas tu waktu saya tengah sedai baju tu, saya memang jenis saya yang suka dengar lagu. Saya buka lagu kuat-kuat, dengar lagu. Sedai baju. Lepas tu tiba-tiba lagu saya stop. Okay. Lepas tu macam, apa hal stop ni, line tak ada ke apa kan? Lagunya lagu apa? Tu pun penting tak tu? Alah lagu ni je, Bruno Mars kot. Oh, Bruno Mars. Weh, good taste. Geng Aizat. Okay, lepas tu lagu saya dah stop, saya macam dah kenapa lagu ni stop kan? Saya pun buka phone saya tengok. Waktu saya tengah tengok phone tu, memang sunyi memang pukul 2-3 pagi sunyi. Lepas tu anak mata saya nampak ada benda bergerak kat tepi. And waktu tu jiran saya dia ada sidai baju tau. Like single baju. Satu baju je dia sidai dekat tengah-tengah tu. And baju tu terhuyung hayang kuat, macam ada angin kuat. Tapi Padahal tak ada angin. angin tu slow je, just angin slow. Hayun, betulnya hayun ni. Macam tu. Baju tu. Saya tengah ni, lepas saya tengok, macam tu. Baru je lepas cerita pasal tu dekat Abah. Lepas tu baju tu macam tu. Saya cakap, saya tengoklah baju lain semua gerak slow macam tu je. Cuma hanya yang baju yang satu tu je particular dekat atas baju itu tu. aja tu yang goyang gitu. Masalahnya dia tak goyang kalau angin. Goyanglah depan Lepas belakang. tu dia kita makin kan, slow sebab kan kalau angin kan. Dia macam ada macam ada orang sengaja yang saja-saja gitu betul, ya. Macam betul. buayan Memang dia. betul kuat Ya. laju. Ini palam ni. Ya, pukul 2-3 Kau pagi. sure ke tu bukan bapak kau yang main baju tu? Bukan, Abah kat dalam. Bapak dia tak main baju, bapak dia main handphone dia. Ada video yang suami isteri dah tua, dia sidai baju dimarahin terus husbandnya slam dunk di ampayan tu jatuh Roboh. tu. Orang tua tu.
Tapi bukankah kita ada pantang larang ke orang-orang Melayu kita ni lah ke? Allah malam terlupa pula. Whether culture kita pula dikatakan tidak elok menyidai baju Dalam rumah. waktu malam. Betul. Dah betul, tapi kenapa kamu buat? Sebab mak dia, dia nak takut hantu ke takut mak dia? Nampak? Make sense, right? Nampak? Ya sih. Pasal memang lah. Okay lah, kita orang Melayu ni Ada banyak pantang larang. ada banyak pantang larang kan. Itu je Ada lah. juga pantang larang yang nggak boleh potong kuku di depan pintu. Oh iya ke? Iya. Orang nggak bisa keluar masuk. Oh. Lepas tu yang tak boleh potong kuku malam-malam. Mana nak nampak? Nggak mana Nampak. nampak. Betul. It's crazy. She's very young, but she already has this kind of experience which kalau kita sebagai yang lebih tua berapa tahun beza ni, Banyak tahun. Banyak tu. Banyak tahun. berapa tahun je beza ni kan, mesti lagi macam damn it. Tapi aku interest banget itu, coba cari hantu raya. Kayak gimana sih? Nggak pernah loh. Maksudnya selalu dengar. Hantu raya ni bukannya diturunkan dari satu generasi ke generasi ke? Hantu raya ni Tak, dibela kan? Dia bela. Kan? Dibela. Tu. Buset, serem banget. Ya, dia sepatutnya lidah dia panjang. Ada tak Dia muka, ada muka macam tu? time hari raya. Kalau bahasa Indonesianya Gondoruo ya. Oh, Gondoruo. Dia okey, kalau dalam galangnya Indonesianya culture, Dia Harry. Gondoruo ni dibela tak? Ataupun diliar? Dia liar tu yang dia jadi kacau orang bang. Dia kalau dia Maksudnya dia dah tak ada tuan lah. Is it? Saya cakap, is Nggak, it ni hantu raya ni berbulu ya? hantu raya ni, okey nanti ulang balik Hantu raya ni kalau mengikut kepercayaan orang-orang Melayu dibela. adalah hantu yang dibela. Contoh, sebab tu kadang-kadang orang dululah contohlah cerita, salah satu cerita dia ni seorang. Tapi dia ada sawah yang luas. Dia Macam jaga. mana dia mampu menguruskan sawah tu? Lepas tu keselamatan apa benda semua. So, cerita dia inilah hantu raya tu sebenarnya yang menolong mengusahakan sawah padi tu. Dia turun-temurun. So kalau kita contoh Tu betul tu. Hantu raya biasanya diwarisi saka daripada generasi lama atau hasil perjanjian ilmu hitam. nampak. Okey, sekarang balik pada galang. So adakah Gondoruo ni dengan hantu raya ni benda yang sama? Kayaknya beda deh, soalnya kalau Gondoruo tuh dia suka apa? Rape. Macam orang minyak. Cewek Yalah macam orang gitu. minyak lah Dia tu. rape. Iya, rape. Ada anak Gondoruo namanya Tebo. Ha? Anak Gondoruo dengan manusia. Bukan Teddy. Tebo. Tebo. Teddy bodoh. Ajar. Tebo. Nggak, tapi benar Tebo itu. Kasihan dah lah. Tapi kayaknya enggak sih, dia kayak Kan sekarang ada ke tidak Tebo ni? nanti bodoh. cari ya Tebo anak Gondoruo. Tuh. Ini. Enggak, tapi lihat dong. Iniannya Tebo. Tak, ini sepatutnya apa? Hasil kacokan manusia dengan Gondoruo. betul ke? Dia dah masuk TV, Bang. Dia mengaku dia. Anak Gondoruo. Mana menurut aku sih kayaknya enggak ya. Iya. Keluar TV? Iya, Bapak. Dokumentari? Masuk talk show. Halo semuanya. Dia bercakap lah. Iya, enggak, dia enggak bercakap. Cuma Dia tak boleh cakap? tak boleh. Gitu. Ya Allah, bener coy. Wagini namanya. Namanya Mbah Wagini. Mbah Wagini. Wagini anak Gondoruo. Namanya Tebo. Gondoruo ni family blending ke? Anak dia satu je. Makanya itu banyak banget tau case yang aku baca dan dengar gitu kan. Jadi kayak contoh misalkan suaminya ini PNS tuh apa ya, kerja government lah gitu ya, 9 to 5 gitu kan. Terus tiba-tiba a few times husbandnya pulang balik awal gitu. Dia lihat si wife nih ngelihat kok husbandnya balik awal sih balik, gitu, awalnya sayang. balik ya. Oh. Balik terus tiba-tiba sampai rumah horny, lain macam nih. Terus
yang biasanya mungkin lemah gitu. Mungkin karena perkawinannya udah lama jadi macam boring atau apa gitu. Tapi during that day itu Dia hyper. jadi hyper banget gitu. Jadi bener-bener serius Zat jadi habis itu dia pergi lagi. Terus yang the real husband tuh baru balik time pulang kerja lah tuh. Tadi tanya gitu enggak pulang. Tapi karena istrinya udah takut kan jadinya kalau kayak gini kan jadi apa ya? Perselingkuhan ya jadinya. Iya kan? Kalau dia mau cerita pun dia takut. Enggak tahu itu siapa kayak gitu. Tapi tak pregnant lah. Itu bawa Tu yang keluar mangkuk tu tadi tu. bawa gini tuh. Tebo tuh. Alah, dia dah habis lukis lah. Setan lah dia. Kau bagi tunjuk, aku dah nampak kau bagi tunjuk kat orang. Coba lihat. Tapi macam comel pula. Coba lihat. Wish Kamera. kayak gitu. Sekejap. Tunjuk kat kamera. Producer, kamera mana? Nih. Main. Ni. Belakang sikit, bawah sikit. Ni. Inilah dia. Rupa makhluk yang Dijumpai. dijumpai di hutan. Mas sekarang kejap balik lagi. Hah? Sekali lagi. Sekarang abang lihat muka abang masuk kamera. Tengok mana lagi scary. Ni Alang. Rupa dia. Kayak kurang lebih sih kayak tadi juga dia sama-sama. ada fang Tapi kan, sebab ada fangs, panjang kan, ada saya nampak macam Sebab tu dia je. nampak macam lidahnya menjulur. reflection je Yes. bayang. Makanya kan nampak dah setan. contohnya dia. kan kayak Tapi memang cute. Setan lah Kan ni. comel kan. apa maksudnya kayak pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya gitu kenapa ada istilah nama Pontianak, Kuntilanak, tadi hantu raya, siapa orang pertama kali yang bagi nama itu dan kenapa kalaupun itu memang imagination ya. Kalau misalkan orang zaman dulu tuh orang tuh imagine aja gitu. Aku sudah deja vu macam kita dah cakap pasal hal ni. Aku sudah deja vu. And then tapi kita semua ni serumpun ni punya imagination yang sama gitu. Itulah pasal maknanya Kayak mesti dah ada orang yang nampak. tinggal di sini terus 5,000 kilometer di sana tuh sama gitu. You know what I think, Rat? What? Mungkin imajinasi tok nenek moyang kita untuk nak menakutkan. But then again, kalau nenek moyang kita je, kenapa nenek moyang orang lain pun cakap menggambarkan benda yang sama dan Inilah word of mouth. Itu social media zaman dulu. Okey. Dengar. Abang ni explanation lah kemungkinan lah So untuk kita mungkin kita dulu zaman-zaman tu nenek moyang kita jenis tak ada agama kan, masih animisme lagi. So percaya pada semangat. So kita kreatif. Kan kita nak takutkan anak-anak kita, sana ada hantu dia rupa gini. Tetapi pula bila jin dan syaitan dah mendengar cerita ni turun ke temurun dia appear lah untuk nak dia menakut. macam manifest the energy. Yes. Sebab apa? Sebab untuk menyesatkan. Yes, benar. true. That is what I believe. Oh my Wes, God, gila. finally today brain you dah tumbuh. You just don't realize. Because you don't study statistics. Betul. Next time kita kena belajar Ya, tapi saya udah statistik. makin malam makin takut nih. Yalah, Kayaknya si yalah. Kai juga udah penat ya baru sampai dari kampung. Lihatlah, Kai, lihat. plannya berapa hari di sini? 3-4 hari. 3-4 hari ya, gas. Tapi nanti kita sembang lagi, ada lagi nanti kita cerita lagi sama Kai, ya enggak? Kayaknya malam ini kita segini dulu, takut ah. Yalah, betul lah. Banyak banget ceritanya dia, kalau ceritain ini nggak habis semalam coy. Yalah. Iya nggak sih? Iyalah. Kita kasih Kai istirahat dulu. Yalah, bagi rehat dulu bagi Sasha nak kena kemaskan bilik katil Indonesia nak rehat. Dia pengen istirahat, perjalanan jauh tuh dari Pahang. Betul. Kan. Kai, thank you ya Kai. For your Sama-sama. time. Selamat malam. Masa sementara semoga kita hingga nanti bertemu kembali di sini bersama lagi. Jangan buat-buat tak reti. Like, share, komen, subscribe. Sekarang, oi!